Beli. Sekejap, aku kena ambil bakul ni. Beli. Okey, kad terakhir ya. Uish. Wah! Yes! Happy wife, happy life. Holy moly. Hi guys, nama saya Gordon, The Great Hobbyman. Dan hari ni, isteri saya nak saya carikan TCG tau. Dan dia nak saya carikan kad kayu Nerja dengan My Little Pony tau. Dan saya pun... Dan nasib baiklah hari tu kawan saya cakap kat kedai ni ada tau kat Pandan Indah. Okey, jom kita masuk tengok boleh jumpa ke tak. Masuk-masuk dah jumpa dah rasanya. Saya rasa inilah yang wife saya nak cari ni. Jumpa pun My Little Pony dari kayu. Tapi best juga kayu ni ada banyak IP tau. Ultraman pun ada, Naruto pun ada. Uish, biar betul Kamen Rider pun ada ni. Tapi yang penting sekali hari ni kita nak selesaikan misi kita dulu ya untuk kita punya wife. Untuk Nerja ni ada macam-macam tahap rare kat dia tau. Paling rare ni SP lah. Alright, tunggu apa lagi? Kita unbox lah. Alright, kita start dengan Nerja dulu Tengok kita dapat apa. QSR. Ni okey sikit ni. RR. Okey, seterusnya QR, HR, DR guys, DR. Ini yang last aku nak buka ni Lepas tu ni R biasa. Ui, kita dapat LR guys. Okey, kad terakhir Uish, aku nampak sesuatu ni guys. Wah! Fuyo, aku dapat SP guys. Let's go. Okey, My Little Pony pula. Target kita SE, SGR dengan LSR Okey, jom kita buka. Lepas tu biasa. Oh, dapat UR satu. Boleh tahan lah UR ni. Biasa. Ui. Kita dapat LSR ni. Dah dapat hit dah ni. Biasa. Ui. Ini LSR. Aku ni dah buka di God Box ni. Dia dapat 2 LSR dah. Biasa. Ui, LSR lagi guys. Alright, last round kita tengok. R biasa. LSR lagi. Okey lah. Tapi sayangnya kita tak dapat SC lah untuk box ini. Susah tau nak dapat barang paling rare ni. Okey, inilah hit kita untuk My Little Pony Okey, inilah hit kita untuk Nerja. Dapat SP weh. Sekejap. Aku buat video call dulu tunjuk wife. Hello. This one right is My Little Pony See what I gave for Nerja. Wow, so nice. Wow. Happy wife, happy life. Kalau berminat tu, marilah cuba. Alright, jadi sampai di sini saja video kita. Kita jumpa lagi di video yang baru.